Linda Hashim perjelas sebab sekat nombor suami. Dia selalu hantar video isteri derhaka. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Pelakon Linda Hashim menafikan dakwaan bahawa suaminya berego berusaha menyelamatkan rumah tangga mereka yang kini berada di fasa untuk berpisah. Memetik laporan Cosmo, pemilik nama Nurhazlinda Hashim, 42, mendedahkan tiada sebarang inisiatif diambil untuk memujuk. Hatinya sebaliknya kerap memberikan tekanan emosi berulang kali. Sepanjang perkara ini berlaku, tiada sebarang pujuk rayu. Apa berlaku hanyalah serangan terhadap diri saya. Langsung tiada usaha memujuk. Kalau benar masih sayang, tidak mungkin seseorang sanggup melakukan perkara buruk di belakang pasangan sendiri. Tentang usaha memujuk, saya cuma dengar cerita. Namun tiada satu pun bukti menunjukkan perkara itu benar. Kata Linda, baru-baru ini. Tekanan itu sangat menjejaskan emosi. Saya diserang berkali-kali walaupun tidak melakukan apa-apa. Pergi ke rumah sendiri pun tetap menerima gangguan. Saya juga diserang dengan hantaran bertalu-talu video-video berkaitan isteri derhaka daripada berego. Sebab itu saya terpaksa menyekat demi melindungi kesihatan mental, luahnya. Saluran itu masih digunakan. Kami boleh berkongsi gambar, membuat panggilan dan berbincang hal anak termasuk keperluan sekolah. Jadi dakwaan dia tidak boleh berkomunikasi langsung dengan saya tidak benar. Dia juga boleh datang ke rumah, masuk serta mengambil anak. Tanpa sebarang halangan. Rumah kami berdekatan malah boleh saling nampak. Tambahnya lagi,